Dunia terkejut. Jet pejuang paling mahal dan paling istiqlal kononnya akhirnya berjaya ditembak jatuh. Siapa pelakunya? Iran. Dengan sistem peluru berpandu buatan sendiri Hordad 15, insiden berlaku berhampiran wilayah Tabriz. F-35 dipercayai sedang melakukan misi pengintipan atau persediaan serangan. Dalam masa beberapa saat, radar Iran mengesan objek halimunan itu dan sistem Hordad 15 dilancarkan. Boom! F-35 kena. Dan menurut sumber, pilot ditangkap hidup-hidup. Sistem Hordad 15 adalah sistem pertahanan udara Iran generasi terbaru. Ia dilengkapi dengan peluru berpandu sayap 3, mampu menjejaki sasaran sejauh 120 km dan ketinggian hingga 27 km. Yang menarik, ia boleh mengunci 6 sasaran serentak. Dapat kesan stealth aircraft seperti F-35. Radar AESA buatan Iran sendiri. Siapa sangka sistem tempatan boleh makan jet 500 juta RM macam snake malam. Amerika dan sekutunya diam. Tiada kenyataan rasmi. Tapi pakar pertahanan tahu kalau betul ini F-35, ini bukan kerugian besar, tapi juga aib global. Konon stealth, tapi Iran nampak. Konon tapi pilot kena tangkap hidup-hidup. Israel sebelum ni bangga guna F-35 untuk serangan udara, tapi sekarang reputasi jet ini teruk-teruk. Dalam masa 1 minggu, beberapa jet menunjukkan isyarat hilang di kawasan yang sama. Adakah ini satu-satunya F-35 yang kena, atau ada lebih banyak yang senyap-senyap ditelan radar Iran? Kejayaan ini akan memberi inspirasi besar kepada negara seperti China, Rusia dan sekutu anti-NATO. Stealth 500 juta RM. Tapi radar Iran tengok live Hekdi. F-35, jet pejuang atau latihan sasaran. Kena sayat 3, patut beli payung bukan helmet sejuta RM. Netizen bergurau, tapi Pentagon tak mampu ketawa. Dengan peluru berpandu buatan sendiri, Iran membuktikan mereka bukan sekadar cakap kosong. Hari ini, stealth bukan lagi kelebihan mutlak. Dan F-35 dari simbol kuasa menjadi simbol tamparan. Ayam terbang berbilion yang akhirnya jatuh juga. Paparkan teks, like, komen, subscribe untuk lebih banyak video real.